Assalamualaikum, selamat petang semua. Sekarang kita berada di rumah contoh semi cluster. Jadi sekarang saya nak bawa pergi dalam rumah. Okey, nak boleh tengok untuk semi cluster kita ada 3 bilik. 2 bilik air, satu dekat dapur, satu lagi dekat bilik master bedroom. Ini adalah master bedroom. Bilik air dia dekat depan sana, tingkat sini. Okey, bilik dia luas juga. Okey, itu adalah bilik pertama. Ini adalah bilik kedua. Untuk semi cluster, bilik kedua, ni bahagian atas, boleh tengok tinggi, ada sisip angin kat situ, jadi maksudnya rumah kat sini akan jadi sejuk sikit lah. Okey, itu bilik nombor 2. Sekarang kita pergi ke bahagian dapur. Bilik air dekat dapur, ini dia sebelum masuk pintu belakang ni, ini bilik air belakang dan itu adalah bilik belakang. Ini adalah pintu belakang ini dapur. Sinki dia macam ni, sinki dia dah pun ada tile, komplit cantik semua. Okey, ini adalah bilik nombor 3. Okey, pun sama juga, tinggi ada sisip angin di atas tu, ada sisip angin. Okey, ini bilik nombor 3 Ini adalah daripada belakang, dari dapur sampai ke depan. Boleh tengoklah, sliding door belah kiri, sliding door. Di belakang sana ada tanah 10 kaki, kita akan bawa pergi ke depan, tengok tanah 10 kaki depan Okey. Ini adalah porch dia, sangat luas, boleh muat 2 kereta ataupun 3 kereta boleh muat. Sisi tepi ada tanah 10 kaki Ini adalah sisi tepi. Rumah ini kembang 4, depan 2, belakang 2. Rumah semi cluster.